Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera geng. Bersama lagi aku, Sang Bedi Angler. Okey geng, hari ni aku lambat bangun. Lambat bangun maknanya lambatlah lancar. Semua dah tahi dah. Semua dah sampai spot dah. Adalah tinggal beberapa lagi orang kat sini baru nak lancar. Okey geng, hari ni macam biasa aku turun dekat Temalah. Nak melawat spot dah ni. Dah tengok ada lagi tak jenahak. Okey geng, pada yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih dekat korang yang support aku. Yang belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe. Korang boleh like dan share video ni. Komen sekali. Komen korang ikan apa yang korang rasa seronok, korang komen kat bawah. Okay, hendak geng, aku nak siap-siap. Nanti apa-apa aku sambung lah. Okay, hendak geng. Okay geng, nak siap-siap lancar. Okay geng, dah boleh turun pedal. Aduh. FG pun belum ikat ni. Sampai spot lah belum ikat. Okay, pedal turun. Seat belum setting. Semua belum buat. Lupa. Okay geng, berkayuh kita. Top of the world. Okay, geng. Gerak lo, Pak Roger. Dah sampai aku Roger. FG belum ikat lagi. Sekejap lagi aku ikat. Okay geng, aku dah sampai spot yang pertama. Okay, kayu je. Kayu dulu. Kita dah keluar lepas siap FG. Hanyut sikit. Masuk spot jap. First drop of the day. Mesin baru, biasalah, belum setting. First strike of the day. Slipper. Aduh, dah jumpa bukit slipper. Try. Alah. Comel. Comel. Tak padan dengan saiz. Aduh, tak cukup. Sorry kan. Okay. Alhamdulillah. Ada pun. Tak rekod. Baru nak rekod. Alhamdulillah. Tak kumpau. Dah agak masih ada barang sini. Tunjuk ikan. Hari ni aku nak tunjuk apa yang aku pakai. Aku menggunakan jig Shopee ni. Jig 30 gram. Lepas tu assist hook custom daripada aku sendiri. Ni aku buat sendiri. Kalau korang nak order, nak try rasa aku punya assist hook ni, boleh try PM aku punya TikTok, Instagram, Facebook. Ada kat link description. Jangan marah. Orang nak. Okey. Sampaikan dulu. Aduh.
Ada bukit ni. Mesti ada selipar. Oh, nampak? Baru cakap. Baru cakap mesti ada selipar. Bukit betul kat sini. Bersuara ni kutip lah. Oh, 4/4 lah sini. Tadi 6. Bukit tinggi betul sini. Hei, manis. Dah jumpa spot aku. Aku dah jumpa spot aku. Naik bang kapur manis. Penat cari. Ni jenap tak ada ni. Ni hari jenap tak ada. Kenapa manis? Alhamdulillah. Alamak kata. Alhamdulillah, aku dah ngantuk dah. Nasib ada sekut sini. Aduh. Padu-padu mantap. Dar, unger. Aduh. Alhamdulillah. Dah. Okey, sambung mancing. Manis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah ambil 2 kali. Dah rasa dah ambil sekali. Kat. Sambal lagi.
Alhamdulillah, Al-Brunis. 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 No. Padu-padu mentap. Padu-padu mentap. Mentap-mentap padu. Sorry, sekilo dia ni. Dah. Al-Brunis. Oh. Manis. Manis buron. Buron manis. Betul. Oh, ikan masih kuat. Ikan masih kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo. Balik. Saya terlimpak. Okay, geng. Dah biasa lah. Aku pakai jig 30 gram, SS hook, custom made aku buat sendiri. Kalau korang rasa nak try SS hook aku buat ni, kau boleh PM aku dekat TikTok ke, IG ke, Facebook ke. Aku ada sediakan dekat link video aku ni. Okay, geng. Sambung lagi. Yoho! Apa? Dia payung ikan. Asyik dia je naik. Aduh. Dengan payung ikan. Kali-kali dia strike. Kasar. Oh, dah hujan. Mari kita balik. Mari kita balik. Bergerong melangau. Wow. Hujan-hujan payung ikan, nampak? Auto lencun. Balik lencun. Hujan angin je. Dah berhenti dah. Hujan lalu je. Apa takut? Dah cerah balik lah. Jom mancing balik lah. Aduh. Dah lah, geng. Dah penat lah ni ketuk. Balik lah kita. Nanti dah sampai darat aku update. Alhamdulillah sampai darat. Ya. Hujan tak berhenti. Naya lah yang duduk jauh-jauh. Memang pisang. Air ni basah. Aduh. Okey, nak darat. Hujan, geng. Wah, akhir. Bukan kaling-kaling naik boron, Jeko. Sama dengan aku. Dia biasa. Oh, yang ni. Aku nak tengok yang ni. Ikan siapa ni? Konten. Kayak aku lah. Apa yang ini? Gasak. Kan tadi dia cakap, minta kata rumah cakap. Oh, gasak je nak dia. Aku belakang kau tadi lah. Belakang kau tadi, kau. Aku kena dulu Kau kena dulu. Gila lah. Kat mana? Kenapa? Apa? Bisa lah. Bisa siap. Itu yang Dua kali dia kena ni. Aku main bukan balik ke situ. Aduh, kupau. Apa? Ini betul-betul kutip lah Yang kecil. Main besar kan. Sama dengan Akil. Gila lah. Ceko. Gila. Sama ada ni lah. Apa? Cukup lauk. Kecil ni. Engkau lagi. Alah, sekilo lebih. Jenap dia tu. Aduh. Selamat jenap lekat seko ini.
Ini dapat satu, Wan dapat satu pun. Gila. Oh, Wan dapat gerong tak? Ha? Tak, dia dapat ebek. Oh, dapat ebek. Oi, laju ini. Tengok Apple punya. Ini je. Penuh geng, penuh. Apple punya. Ni. Gede punya. Seekor dua je. Tu yang seekor dua daripada aku. Aduh, geng. Inilah hasil aku ini. Hujan, geng. Nak cakap pun tak dengar. Nah. Itu je. Jenap seekor. Tengok Naim lagi penuh. Oh. Dia paling banyak Jenap tu banyak. Dia tunggu awal. Tengok Naim. Wah, bisa. Besar tu. 2 kilo ada ni. Bapak dia. Besar. Ungar. Panjang Ni dah batang mak agaknya. Panjang. Ini panjang. Aduh ni, kau ada ni. Mana? Ni kita kumpul ikan. Masuk je. Yang besar. Yang besar duduk atas. Aku tak ada. Ha? Naim lah gila macam Naim. Ni aku rasa 2 kilo ada ni. Ya, 2 lebih. Ni 1 kilo lebih. Kau punya ni. Tak ni sekilo je. Tak sampai Boleh tumpang Boleh. Okey, gambar. Janganlah kawan kita. Gambar cepat. Siapa dah? Gambar cepat. Cepat. Yo, tak ada. Kan aku tak ada ya. Oi, berat kan? Aku dah besar sial. Mampus sekali turun. Ni aku punya ni. Tu aku punya. Aku cari mana ikan aku Okey geng, nampaknya sampai di situ saja video aku pada hari ni. Alhamdulillah ramai member semua memang gasak teruk hari ni. Aku pun alhamdulillah. Adalah juga yang ikut balik. Yang penting tak kumpau. Okey geng, yang dah subscribe channel aku ni aku ucapkan banyak terima kasih kat korang sahabat aku. Yang belum subscribe, korang tekan button subscribe tu. Penat tu. Korang boleh like, share video ni. Korang boleh komen sekali. Korang komen apa-apa korang nak. Okey geng, kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang insya-Allah. Okey geng, mantap, ciao.